Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Atilia Izzati binti Johar, memegang nombor matrik di 24165664, akan membentangkan pentaksiran berterusan tugasan 2 bagi kursus BMMB 2082R, pentaksiran dalam pendidikan bahasa Melayu, dengan bimbingan pensyarah Puan Tan Sok Piao. Melalui pembentangan ini, saya akan menyentuh beberapa perkara yang terdiri daripada takrifan kemahiran mendengar, takrifan jadual spesifikasi ujian JSU, proses pembinaan JSU, tinjauan kaedah penilaian yang merangkumi elemen, aktiviti, bahan dan aspek penilaian yang telah digunakan. Kemudian saya akan menunjukkan contoh rancangan pengajaran harian RPH dan bentuk soalan penilaian yang telah digunakan oleh seorang guru di sebuah sekolah. Apakah itu kemahiran mendengar? Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respon. Ini dipetik daripada bahagian pembangunan kurikulum 2021. Menurut Nur Hafizoh et al. 2020, kemahiran mendengar adalah salah satu daripada komponen pembelajaran bahasa, iaitu penguasaan bahasa dengan kemahiran bertutur, membaca dan menulis. Baiklah, berpindah kepada jadual spesifikasi ujian JSU. JSU merupakan alat yang digunakan dalam perancangan ujian atau peperiksaan untuk memastikan ujian tersebut merangkumi semua topik atau kandungan yang perlu diuji berdasarkan kurikulum atau objektif pembelajaran. Konsep JSU ini bertujuan untuk memastikan ujian yang dijalankan adalah adil, menyeluruh dan relevan dengan apa yang telah dipelajari oleh seseorang murid tersebut. Menurut Shaliza Amira dan Nur Aisyatul Akma 2016, tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Dalam proses pembinaan JSU, terdapat beberapa elemen yang perlu dititikberatkan, iaitu tujuan ujian, topik atau kandungan, jenis soalan, tahap kesukaran soalan, peruntukan masa, kemudian peratusan pencapaian, pemerataan soalan dan yang terakhir peranan penggubal soalan. Kesemua elemen ini akan saya bincangkan dengan lebih mendalam berpandukan kepada JSU yang dirujuk. Berikut merupakan proses pembinaan JSU berdasarkan elemen-elemen yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Sebagai langkah pertama, guru perlu menentukan objektif pembelajaran. Ini penting sebelum membina JSU kerana bertujuan untuk menetapkan objektif pembelajaran yang jelas dengan merujuk kepada apa yang telah atau perlu pelajar kuasai berdasarkan sukatan pelajaran atau kurikulum yang telah ditetapkan. Langkah kedua ialah guru perlu menentukan topik dan kandungan yang akan diuji. Perkara ini penting dalam menentukan bahagian utama atau unit pembelajaran yang akan diuji. Kemudian langkah ketiga ialah menentukan jenis soalan. Langkah ini bertujuan untuk memilih jenis soalan yang sesuai untuk mengukur kemahiran pelajar berdasarkan kepada objektif pembelajaran yang telah ditetapkan pada awal. Contoh bentuk soalan adalah soalan objektif, subjektif maupun soalan amali. Pada langkah yang keempat,
guru perlu menetapkan tahap kesukaran soalan. Guru perlu menentukan berdasarkan teori taksonomi Bloom atau taksonomi kognitif lain. Soalan seharusnya merangkumi pelbagai tahap kesukaran. Ini bertujuan untuk memastikan ada keseimbangan antara soalan mudah dan sukar serta menguji tahap yang berbeza-beza. Sebagai langkah yang kelima, guru perlu menentukan peruntukan masa dan peratusan markah. Ini kerana kedua-duanya perlu diselaraskan supaya tidak ada bahagian yang terlalu ringan dan terlalu berat. Langkah keenam, guru perlu menyusun struktur jadual JSU. Struktur ini merangkumi dua bahagian utama. Antaranya ialah senarai topik atau kandungan yang akan diuji dan pembahagian jenis soalan dan tahap kesukaran yang digunakan untuk menguji setiap topik. Sebagai langkah ketujuh ialah menghasilkan jadual JSU, iaitu guru perlu menyusun jadual JSU secara terperinci. Sebagai contoh, guru perlu menentukan jenis soalan, jumlah soalan dan peruntukan markah, tahap kesukaran, mudah ke, sederhana ataupun sukar, dan peratusan markah yang akan diberikan kepada setiap topik atau jenis soalan. Kemudian, langkah ke-8 ialah penyemakan semula dan memperbaiki. Penyemakan semula dan memperbaiki ini penting supaya memastikan item-item atau soalan yang dibina adalah adil, relevan dan seimbang. Iaitu guru boleh melakukan semakan dengan rakan sekerja atau pihak berkuasa pendidikan untuk mendapatkan maklum balas dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Kemudian langkah yang terakhir ialah penggunaan dan penambahbaikan di mana guru perlu mengumpulkan maklum balas daripada pelajar dan guru mengenai keberkesanan JSU yang telah digunakan dalam ujian sebenar. Berdasarkan maklum balas dan hasil ujian, guru boleh membuat penambahbaikan dalam merancang JSU untuk ujian-ujian yang akan datang. Berdasarkan kehendak soalan bagi tugasan ini, saya akan melaksanakan tinjauan kaedah penilaian yang merangkumi beberapa komponen yang terdiri daripada elemen penilaian, aktiviti penilaian, bahan yang digunakan serta aspek penilaian yang ditekankan. Di sini saya kongsikan contoh JSU bagi kemahiran mendengar yang saya peroleh dari sebuah sekolah di Johor Bahru. Pertama sekali, elemen penilaian iaitu tujuan ujian. Ujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana murid dapat memahami isi percakapan, arahan atau cerita yang disampaikan secara lisan. Kemudian mendorong murid untuk kekal fokus dan memberi perhatian penuh ketika mendengar. Seterusnya menilai sejauh mana murid mampu mengingat informasi penting dari bahan yang didengar. Jadi melalui JSU ini kita dapat lihat guru tersebut telah menggunakan dua jenis soalan yang terdiri daripada soalan objektif dan soalan subjektif. Bagi soalan objektif, guru tersebut telah menggunakan bentuk pilihan jawapan, isi tempat kosong, betul atau salah dan lengkapkan maklumat. Manakala bagi soalan subjektif pula, guru tersebut telah menggunakan jenis item respon terbuka. Dari segi topik dan kandungan, dapat dilihat melalui JSU tersebut, guru menggunakan laporan akhbar iaitu teks bacaan yang dibaca secara mekanis oleh guru di hadapan kelas. Teks tersebut diperoleh daripada sumber buku teks tahun 6. Kemudian guru juga menggunakan rakaman audio yang diperoleh daripada sumber YouTube yang bertajuk Sajak Kepulangan. Kemudian kita lihat tahap kesukaran.
di mana terdiri daripada aras rendah, sederhana dan sukar. Terdapat 5 jenis soalan yang merupakan aras rendah, 3 soalan aras sederhana dan 2 soalan bagi aras tinggi. Bagi peruntukan masa pula, guru tersebut telah menetapkan masa selama 30 minit untuk menjawab 10 soalan yang disediakan dengan peratusan pencapaian sebanyak 100%. Baiklah, dari segi elemen pemerataan soalan, soalan ini perlu dijalankan oleh penggubah soalan atau guru itu sendiri merangkumi semakan semula topik dan subtopik yang telah diuji. Guru juga memeriksa semula tahap kesukaran soalan. Sesi pemerataan soalan ini dilaksanakan bersama rakan sekerja atau pihak berkuasa pendidikan bagi memastikan ia digunakan secara adil, relevan dan saksama. Kemudian dari segi elemen peranan penggubah soalan pula, ia telah mengumpul maklum balas daripada pelajar dan guru dan hasil daripada analisis daripada maklum balas tersebut, guru perlu membuat penambahbaikan dalam perancangan JSU untuk ujian yang akan datang. Berdasarkan JSU sebentar tadi, kita dapat lihat dengan jelas terdapat 2 jenis aktiviti penilaian yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Yang pertama ialah aktiviti pembacaan teks melalui sumber buku teks tahun 6. Yang kedua ialah aktiviti melalui audio yang diperoleh daripada sumber YouTube, iaitu sajak kepulangan. Berdasarkan aktiviti-aktiviti ini, murid perlu menjawab soalan yang telah disediakan oleh guru dengan menggunakan kemahiran mendengar mereka. Ini merupakan bahan yang telah digunakan oleh guru tersebut, iaitu teks laporan akhbar yang bertajuk Waspada Pembelian Secara Dalam Talian. Teks ini diperoleh daripada sumber buku teks tahun 6, muka surat 50. Berdasarkan teks ini, guru telah melakukan pembacaan teks secara jelas dan nyaring di hadapan kelas. Manakala murid perlu mendengar dan menjawab soalan penilaian yang telah disediakan. Waspada pembelian secara dalam talian. Pulau Pinang, 10 Jun. Kes penipuan berkaitan dengan urus niaga dalam talian semakin meningkat. Nilai kerugian melebihi RM1 juta sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebanyak 130 kes penipuan dilaporkan sejak 18 Mac hingga 19 Mei lalu. Pihak berkuasa juga telah menahan sebanyak 13 individu yang terlibat dalam kes penipuan ini, terutamanya menerusi media sosial. Terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesepantan atas sikap tidak prihatin masyarakat terhadap keselamatan transaksi elektronik. Selain itu, permintaan tinggi terhadap sesuatu barangan dan tawaran murah yang diberikan juga menyebabkan orang ramai mudah terpengaruh. Orang ramai dinasihati supaya lebih berhati-hati ketika membuat pembelian secara dalam talian. Mereka perlu membuat semakan akaun atau aplikasi yang digunakan. Di samping itu, orang ramai dinasihati agar tidak sesekali membenarkan individu lain mengakses maklumat perbankan. Sesiapa yang mempunyai aduan atau ingin mendapatkan keterangan lanjut boleh menghubungi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. Begitulah tadi contoh pembacaan teks laporan akhbar yang dibacakan oleh guru di hadapan kelas secara nyaring dan jelas. Kita berpindah kepada soalan penilaian yang telah digunakan oleh guru tersebut untuk menilai kemahiran mendengar murid-muridnya. Yang pertama ialah
apakah tajuk berita yang dibacakan? Jadi, murid diberi 4 pilihan jawapan dan perlu memilih satu jawapan yang paling tepat berdasarkan teks yang didengarkan. Kedua ialah soalan berbentuk isi tempat kosong, iaitu soalannya sepanjang tempoh PKP sebanyak berapa kes penipuan urus niaga dalam talian yang telah dilaporkan. Jadi, murid-murid perlu menjawab dengan mengisi tempat kosong yang telah disediakan. 3 dan 4 merupakan soalan objektif betul atau salah. Soalan yang ketiga, jika seseorang ingin membuat pembelian dalam talian dengan selamat, dia perlu menyemak akaun atau aplikasi yang digunakan sebelum membuat pembayaran. Murid perlu menjawab sama ada ianya adalah betul ataupun salah di dalam kotak yang disediakan. Dan soalan keempat pula, orang ramai boleh mendapat maklumat lanjut tentang kes penipuan dalam talian dengan menghubungi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. Jadi begitu juga dengan soalan nombor 4, murid perlu menulis sama ada pernyataan ini betul atau salah di dalam kotak yang disediakan. Mari kita lihat soalan yang terakhir, iaitu soalan yang kelima bagi aras menilai melalui aktiviti pembacaan teks akhbar sebentar tadi. Soalannya berbunyi, pada pendapat anda, apakah kebaikan dan keburukan membeli barang secara dalam talian berdasarkan laporan akhbar ini? Oleh itu, melalui soalan ini, murid dapat memberikan idea secara terbuka berkenaan pendapat mereka tentang kebaikan dan keburukan membeli barang secara dalam talian. Bahan kedua yang digunakan oleh guru tersebut ialah audio yang diperoleh daripada sumber YouTube Cikgu Nariza. Audio ini merupakan pembacaan sajak yang bertajuk Kepulangan. Murid-murid perlu mendengar dengan teliti pembacaan sajak yang disampaikan atau diperdengarkan melalui audio yang dibuka oleh guru di dalam kelas untuk menjawab soalan penilaian yang disediakan. Sajak kepulangan nukilan Qurratul Ain. Anakku, tugas ibu telah berpenghujung. Pasti nanti ibu akan pulang dari negara atas angin ke tanah air. Anakku, akan ibu tinggalkan kerja, lantas merentasi benua yang memisahkan kita. Anakku, akan ibu bawa pulang hadiah istimewa dari negara asing sebagai cenderamata rindu. Anakku, ibu sering mengingatimu dari jauh kerana engkau umpama matahari yang terbit dalam hati. Anakku, sabarlah menunggu. Ibu tidak lama lagi akan tiba di rumah kita. Anakku, hitunglah hari-hari. Kita akan bertemu kembali, merapatkan kasih sayang yang suci. Begitulah tadi audio yang dibuka oleh guru di dalam kelas untuk diperdengarkan kepada murid sebelum murid menjawab soalan penilaian yang disediakan. Sekarang, mari kita lihat bentuk soalan penilaian yang telah disediakan oleh guru tersebut melalui aktiviti mendengar audio sajak kepulangan sebentar tadi. Bagi soalan yang pertama, iaitu aras mengingat, soalannya, apakah tajuk sajak yang didengar? Oleh itu, murid-murid perlu memilih jawapan yang paling tepat berdasarkan pilihan yang diberikan. Soalan 2 dan 3 merupakan soalan objektif isian tempat kosong, di mana murid perlu mengisi jawapan di tempat kosong yang telah disediakan. Bagi soalan kedua, ibu ingin membawa pulang apa sebagai cenderamata rindu untuk anaknya? Dan soalan yang ketiga, ibu berpesan kepada anaknya supaya apa? Menunggu kepulangannya. Oleh itu, murid-murid perlu mengisi jawapan dengan tepat berdasarkan audio yang telah didengarkan sebentar tadi.
Kita berpindah kepada soalan nombor 4 iaitu soalan berbentuk lengkapkan maklumat. Murid perlu melengkapkan maklumat terhadap pernyataan ayat yang diberikan oleh guru. Ayatnya atau soalannya berbunyi, sajak ini menunjukkan bahawa ibu sangat menyayangi anaknya kerana, dan murid perlu melengkapkan maklumat dengan ayat yang mudah dan jelas untuk difahami. Kemudian kita lihat soalan yang terakhir iaitu soalan yang kelima, bagi aktiviti mendengar audio sajak kepulangan sebentar tadi. Soalannya berbunyi, apakah pengajaran yang anda peroleh daripada sajak ini? Soalan ini merupakan item respon terbuka di mana murid boleh memberikan idea secara terbuka untuk menjawab soalan ini. Jadi secara umumnya kita dapat lihat aspek penilaian yang telah digunakan oleh guru tersebut terdiri daripada 6 aspek kesemuanya, iaitu mendengar untuk mengecam, mendengar untuk memberi respon, mendengar untuk mendapatkan maklumat, mendengar untuk menyampaikan maklumat, mendengar untuk kefahaman, dan yang terakhir, mendengar untuk menilai. Ini merupakan senarai rujukan yang telah saya gunakan untuk tugasan ini. Saya kongsikan di sini contoh rancangan pengajaran harian atau RPH yang telah digunakan oleh guru tersebut dalam aktiviti pengajaran sebelum beliau melakukan penilaian bagi kemahiran mendengar bersama murid-muridnya. Ini pula merupakan contoh soalan penilaian asal yang mengandungi 10 soalan dan tempoh menjawab yang diperuntukkan ialah selama 30 minit. Terdiri daripada pelbagai jenis soalan yang berbentuk objektif dan juga subjektif. Demikian saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.